Majoriti penduduk Gaza yang kini berlindung di Mesir meluahkan hasrat untuk segera pulang ke tanah air mereka sebaik proses damai dan usaha pembinaan semula wilayah itu dipercepatkan. Sukarelawan Amal for Gaza Said Azwan Said Ali yang berada di Kahirah sejak Selasa lalu berkata, harapan mereka untuk kembali ke Gaza semakin tinggi susulan perkembangan rundingan gencatan senjata yang berlangsung sejak Oktober. Antara yang merindui tanah air ialah Fatiah Ahmad Muhammad berusia 60 tahun dari Han Yunis yang kehilangan anak serta saudara mara akibat perang. Dia berada di Mesir sejak Mac tahun lalu. يعمروا البلد ونرجع بلدنا نرجع لغزة وترجع غزة أحسن من أول لأنه في خيم قاعدين وكلهم تعبانين وحسبنا الله ونعم الوكيل عليها إسرائيل. نتمنى بعد وقت التقدم نتمنى ترجع تعمير البلد يعمروا غزة زي قبل يعمروها والتعليم يرجع التعليم ويرجع المؤسسات والمستشفيات كله يعملوه يرجعوا بلدنا زي أول. Fatiah adalah antara 200 keluarga yang menerima bantuan makanan dan wang tunai $100 Amerika menerusi misi Amal for Gaza hasil kerjasama Yayasan Amal Malaysia, Ghazi Dastag Organisation dan Bulan Sabit Merah Mesir ERC. Hari ini tim Yayasan Amal Malaysia menyampaikan 150 pak makanan dan wang tunai bernilai $100 daripada 200 keluarga yang kita pilih untuk program bantuan kepada pelarian Gaza di bumi Mesir ini. Pasukan Yayasan Amal Malaysia turut menghantar 4 truk kontena makanan dan gandum ke Gaza sebagai sokongan berterusan kepada rakyat Palestin. Perang di Gaza sejak Oktober 2023 mengorbankan lebih 70,000 rakyat Palestin dengan ribuan mayat masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan di wilayah konflik itu. Laporan menyatakan terdapat lebih 100,000 penduduk Gaza keluar dari wilayah konflik itu sejak perang pada Oktober 2023. Majoriti mereka terdiri daripada pesakit mendapatkan rawatan susulan di Mesir dan keadaan pembunuhan beramai-ramai atau genosid rejim Zionis ke atas rakyat Palestin yang memburuk menyebabkan mereka tidak dapat pulang ke Gaza.